Nasi biryani ni saya buat style rebus tau. Bila style rebus, first kali saya masukkan garam. Korang kena setting garam ni, dia punya masin macam 2 kali ganda masin kalau korang makan nasi yang biasa. Kita masukkan daun pandan ni, lepas tu dalam ni ada daun pudina, daun ketumbar dengan daun sop. Yang ini ada hirisan halia, kismis dengan kacang gajus. Kismis dengan kacang gajus ni saya tak nak goreng sebab saya rasa macam lagi saya suka rebus. Terpulang cara masing-masing lah. Kita masukkan je, kita rebus semua bahan ni. Tu yang last kali sebut sup. Sebut sup ni brand apa-apa pun tak kisahlah. Kita nakkan dia punya bau je sebenarnya. Tadi saya lupa nak cakap dengan korang, kena tambah minyak sikit supaya nanti beras tu bila kita nak masak nanti dia tak adalah melekat sangat. Beras basmati saya guna yang Pusa Cream 1121 tu yang telah direndam selama 1 jam. Kita rebus dia sampai mana tau? Sampai dia punya beras tu jadi macam 3/4 masak. Korang jangan terlampau masak sangat, nanti beras tu kembang tak cantik. Sambil-sambil merebus tu, korang jangan tinggalkan dia tau. Korang kena gaul-gaul dia macam ini, jangan kasar-kasar sangat, belai-belai dia macam ni, manja-manja kan. Sebab apa? Sebab kita tak nak bagi dia punya nasi tu nanti melekat lah. Kena tengok sini. Sini zoom sikit. Dia punya beras ni, kalau korang cocok, dia belah dalam tu, tak tahulah kalau korang boleh nampak ke tak, belah dalam tu tinggal lagi sikit nak masak. Kita ambil sikit minyak dia, minyak kambing biryani ni, kita ambil sikit, kita letak ni belah bawah dia. Beras yang kita dah rebus ni tadi, tapis dia, ambil beras je tau. Air jangan ambil. Jangan langsung ada air lah kalau korang nak masuk dalam periuk ni. Ini proses kita nak bagi dia betul-betul masak pula. Ok, first layer ni, korang siramkan dia dengan kuah biryani ni. Korang siram macam ini. Layer kedua kita habiskan. Kita habiskan terus. Tutup dia dalam ni. Ok, lepas tu minyak sapi ni kita masukkan sikit. Susu cair ni agak-agak je. Ok. Pewarna kita buat dia macam ini. Last kali kita masukkan bawang goreng ni. Kalau korang guna bawang goreng yang original lagi sedap lah. Kalau guna yang dalam paket yang segera tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi dia lagi sedap yang original ni, yang kita goreng sendiri. Kita tutup rapat-rapat, kita tindihkan dengan air yang dalam bekas berat-berat tu. Kita tindih dia, lepas tu kita buka api dia kecil je. Nanti kita tengok hasil dia. Dah hujan dah tu kat luar tu. Perut pun dah lapar, tekak pun dah haus. Baru pukul 4.30. Kita tunggu hasil dia kejap lagi. Mengamuk ke apa? Selepas 30 minit Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sikit kamera. Dia berderai ke tak berderai? Tengok nasi dia. Berderai elok Alhamdulillah. So guys, nasi dah siap. Biryani kambing pun lagi sikit je. Ikut resepi ni kalau korang nak makan biryani kambing yang sedap. Mudah, senang, pantas. Nak berangan? Mari. Cun mat.